Tak pergi mana raya haji, Bonda Rozita Ibrahim dan suami pertama kali bermalam di Resort Bonda, Rumah Teja Baiduri. Bonda mahu lihat pemandangan waktu malam. Bonda tak ke mana-mana raya haji. So Bonda pertama kali merasa tidur dekat Resort Bonda, Rumah Teja Baiduri. Saya nak bawa anda semua untuk melihat serba sedikit pemandangan waktu malam di Rumah Teja Baiduri dengan lampu yang sangat indah, dengan sofanya. Ada tilam kat bawah sini. Tilam ni ialah untuk ruang rehat tengah hari di bawah rumah, berdekatan dengan sungai. Sangat cantik tempat ni. Dengan seni yang paling cantik dekat bawah ni juga. Ni betul-betul menghadap sungai. Sejuknya. Ni semua beraircon sangat sejuk.